Okay gang, Assalamualaikum. Alright, so hari ni saja nak godek-godek kereta pulber kita ni, kereta Kenari. Okay, right. So kereta ni dia dah makin berat, dia punya pecutan je lah, acceleration je, pick up dia. Kalau tak dulu kita tekan sikit, kita rasa macam ada valve dia nak buka lah. Ni macam valve dia tak buka, macam valve dia sangkut. Okay, right. So dia VVT dia, panggil VVT lah. Kita nak try buka yang ni, tengok. Okay, kat dalam ni dia ada o-ring ni. Lepas tu dia ada macam panjang macam tu lah, shaft macam tu. Dia ada macam lubang-lubang lah. Kita nak try cuci dulu, kita tengok. Lepas tu ada filter kot dalam ni. Dia macam Myvi dengan Alza tu, macam engine K3 lah. Tengok sama ke tak. Ni apa takut kan ni dah bocor ni. Pemain lama pun dah pernah letak gam gasket gitu. Okay, alright. So permulaan kita kena buka dulu lah cover ni dengan snorkel ni. Ni snorkel ni kita tarik dia, cover plug ni dia pakai 4 skru, 1 2 3 4 skru size 10. Okay, alright. So dah buka, dah macam ni lah keadaan dia. Lepas tu ni pun pakai size 10 Okay, nak buka dia, pusing je sebelah kanan. Okay, kita buka dulu. Dah buka cara dia rapat macam ni kan, dia rapat macam ni. Dia boleh goyang lah dia macam ni. Lepas tu korang dah sengit macam ni kan, korang ambil sini, korang umpil dia macam tu, nampak? Dia keluar lah. Okay, umpil macam ni. Okay, right, tengok. Gila tebal gam gasket. Nampak? Ni dia lain sikit bentuk dia. Dia bulat macam ni dia. Kalau Myvi punya dia lain. Okay, tak apalah, kita try cuci dulu. Lepas tu kita buka belah depan ni, kita tengok macam mana right. Kita try buka ni size 24. Kita tengok ada tak filter kat dalam ni, macam Myvi kan. Betul. Tengok sana right, kita buka dulu. Lubang macam ni je. Nampak tak ada filter ke apa kan. Okay, cuci bersih cuci bersih. Dalam tu cuci lah semua. O-ring dia pula, o-ring dia dah koyak. So kita tarik lah, ada ganti. Tak pasti, memang je kosong macam ni je Kenari kelisa. Dia tak macam Myvi K3 punya engine kan, macam tak ada function je. Tak apalah. Try dulu. Tukar o-ring baru harap ngam lah, tak terlampau tebal dan harap tak bocor lagi lah. Tak yang lama bocor tu. Habis engine bocor. Okay, alright. Jom kita pasang balik. Tekan je. Okay, right. Ni pula skru dia. So pasang balik apa ni, washer tembaga ni, selit. Okay. Kita lap dulu. Ada minyak meleleh.
Right. Ni saiz 24 saiz 24. Korang kena pakai 24 pendek. Kalau panjang kena kat horn, tak boleh. Saiz 24. Abang pakai adjustable tu lah, spanner. Baik, masukkan betul-betul dah tak bocor lah apa ni. Washer ni memang dia bergerak. Mana tangan ke mana, kamera ke mana. Okay, right. Okay, siap. Okay, so macam tu je lah. Kita pun dah run engine tadi, semua ok je, tak ada bocor. Semua nampak ok, tak ada bocor apa. Main belakang je lah, kita tak pasti sangat. Tapi tadi dah run dah, tak ada bocor lah, alhamdulillah lah. O-ring yang terpasang tu bekerja dengan sempurna lah. Harap-harapnya ok lah. Ok, right. So macam tu je lah cara nak servis kenari kereta punya DVT dia punya valve tu, DVT valve. Dia tak ada filter macam Myvi apa semua, macam engine Caterpillar. Ok, right. Harap bermanfaat lah. Assalamualaikum. What?